Assalamualaikum. Kita dah sampai ke Tashkent, Uzbekistan. And then alhamdulillah pada pukul 6.35 waktu Tashkent kita sampai dengan selamat. Masya-Allah. Sekarang the weather is 2 Celsius. Masya-Allah. Tadi berasap sebentar. Cuba cakap. Tak nampak sangat, babe. Lagi. Berasap dia. Tadi dekat airport kami disambut bidadara-bidadara, masya-Allah. Spot semua. Pastikan kita nampak. Isteri. Biar kita baca doa kenderaan, kita ke hotel. Makan dulu. Anak tak apa lah. Kesian dengan acik-acik lah. Anak tumpah sekali. Satu-satu. Aduh, ya Allah, masya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan puan-puan ke Uzbekistan. Ya, saya Ilyas, wakil dari Tengku Ustaz Tengku Yusof ya. So kita sebelum check-in mau makan malam dulu. Yes. Baru kita check-in ya. Yeah. Besok pagi kita berangkat ke Kota Tirmiz. So saya Ilyas dulu pernah belajar di Malaysia, Masya-Allah. UUM Padan lah. di Sentok. Sekarang buat Master Tourism Management, sekarang buat travel. So semua selamat datang ke bumi Uzbek ya. Rahmat. Uzbek ini sekarang sejuk. Tapi sejuk tu okey kan? Atau sejuk? Alhamdulillah. Sebab kalau kita sampai ke Tantan lain sebelah kita, Kazakhstan, sana minus 20. Minus Masya-Allah. 19. 8 jam saja perjalanan. Tapi sana sudah lain. Tapi Uzbek di tengah-tengah, ini negara landlocked. Itu sebab sejuk dia taklah sejuk sangat. Tapi kemungkinan minggu depan akan drop. Tadi ada salju turun sikit. Masya-Allah. Sudah cair ya, sebelum turun sudah cair ya. Ya, so tuan-tuan puan-puan doalah besok mungkin salji lagi. Amin. Dekat Kota Tirmiz kan, musafir kan doanya. Amin. Makbul kan? Amin. Saya duduk dulu ya. Okey ya, ini saya botak dah. Umur dah 42 dah tahun ini ya. Sama tu. Sama lah. Puas. Sama lah. So kita punya masa berapa hari di sini, insyaAllah saya akan ikut. Kita buat taklimat, banyak sejarah dan ziarah ya, di Bukhara, di Samarkand, di Tirmiz, insyaAllah. Ada yang jalan jauh, ada yang dekat, ada yang kita naik. Ada juga ayam, tapi ayam sedikit. Roti dengan Kambing. Daging. Daging lah, kuda. ya. Itu yang dicari. Nah, daging kuda pun ada juga sedikit ya. Khas dia. So makanan sini semua ya, insyaAllah makanan sini semua kita dapat barakah. Pura bukan semua tak boleh buat itu. Itu dulu pun ada. Sebelum itu pun. Cakap pun dah berasap. Guys, dah sampai, alhamdulillah. Cakap pun dah berasap 2 Celsius je. Jadi kita kena makan ya. Ini tempat makan kita. Okay. Coming. The dinner place. It's coming. Okay, alhamdulillah. Okay, siap. Okay.
1, 2, 3. Dia nak kena cari Sharifah, dia cycle. Yang sup tak sampai. Your hands. Okay. Everything is fresh. Alamak, sedap besok dia. Yeah. 1, 2, 3. Lah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Alhamdulillah, kita dah sampai di hotel di Tashkent, Daniel Hill Hotel. Jom kita masuk. Lah. It's time to check in. Okay, this one is our rooms. Unique ah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Uzbekistan, selamat pagi Malaysia, Indonesia. Yang mana perbezaan antara masa antara Uzbekistan dengan Malaysia adalah 3 jam. Pukul 10 di Malaysia bermakna sekarang pukul 7. And then alhamdulillah perjalanan selama 7 jam lebih menuju ke Uzbek, dan kami sampai di hotel tersebut. Alhamdulillah, bilik pun cantik dengan hiasan yang memang khas Uzbekistan ya. And then untuk cuaca pada hari ini iaitu 0, nanti dalam pukul 10 -2. So kita akan persiapkan semua convenience untuk menghadapi musim sejuk. So untuk hari ini kami akan terbang ke Termez untuk menziarahi makam Imam Tirmizi, dan semua telah maklum bahawa Imam Tirmizi adalah ahli hadis, yang mana beliau adalah salah satu murid Imam Bukhari, dan beliau dimakamkan di Termez. Oleh sebab itu beliau dijuluki Tirmizi. Untuk kisah beliau lebih lanjut, insya-Allah kami akan pergi sana dan saya akan saya akan sebut kisah beliau, insya-Allah. Kami akan terbang ke Termez dan memakan masa 1 jam lebih, insya-Allah. Assalamualaikum, see you there. Breakfast revenue. Selamat menjamu selera. InsyaAllah. Ya Allah ya Rabb, lupa. We can't sleep tonight. Last night, can't sleep. Can't sleep. It's because of jet lag. Baik. Okay. What do you eat today? Masya Allah. Sosis. Kentang, telur, nasi. Okay. Nasi is memang harus. Lauknya ni, lauknya. Okay. Jangan sini. So sekarang pukul 9.13 pagi waktu Tashkent, and then cuaca sudah menunjukkan -1 guys. Masya Allah. Ulama-ulama bernisbah di tempat lahir. Contoh di Imam dekat Tirmiz pun ada 2. Ada 2. Actually banyak yang kita ziarah. Ada satu Hakim Tirmizi, satu Abu Isa At-Tirmizi. Dan satu doa
satu tertib doa yang diijazahkan oleh Tuan Guru Bapa Haji Ahmad bin Makmawi, Ahmad bin Abu Bakar Makmawi daripada Pondok Yarang Fatani Darussalam, Thailand. Umurnya 94. Jadi bagi satu ijazah amalan sangat mudah. Rasulullah juga melakukan perkara yang sama juga. Jadi susun sebagai sebuah tertib. Yang pertama, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga, kita baca doa di kenderaan, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan yang keempat, kita lintahkan dalam hati kita, kita kosak dalam hati kita, Ya Allah, ya Tuhanku, aku naik kenderaan ini, Ya Allah, semata-mata pertolongan-Mu, Ya Allah. Itu yang akhir tu. Biar lintah dalam hati kita ataupun lafaz mulut kita pun boleh, tapi kita berserah sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Yang kita boleh sampai selamat semua ni bukan sebab kita, semata-mata pertolongan Allah juga kepada kita ni. Boleh? Boleh. Jadi ini ijazah daripada beliau. Boleh kita pakai beramal. Kita baca sama-sama ya. Ketua Guru Bapa Azhari, Pondok Gulau, Kedah. Umurnya 87. Siapa-siapa yang baca ayat kursi untuk bermusafir, insya-Allah Allah Ta'ala akan wakilkan para malaikat untuk jaga dia, selamatkan dia pergi dan pulang, dan selamat sampai tempat yang dituju, yang dihajati. Banyak-banyaklah baca tu sambil sampai ke tempat tu dalam bas. Boleh kita pakai baca. Yang pertama amalan Baba Mat tadi, yang kedua baca laqad ja'akum, yang ketiga boleh beramal ayat kursi. Ya, wallahu a'lam bisawab. Terima kasih banyak. Kita sudah turun sini, insyaAllah. So kita dah sampai di airport domestik, iaitu Tashkent Airport. Okay, hanya 10 minit saja daripada hotel yang kita menginap. Luar pun dah berkabus, InsyaAllah. Hozir iltimos, o'rindiq suyanchi xunitdek holatga keltirib, stolchani yig'ib. Satu, dua, tiga. Buat jump shot lah.